Assalamualaikum hadirin hadirat sekalian. Kita masih menunggu. Kita ada lagi 2 minit sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini. Saya Fitri selaku moderator pada hari ini mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita tunggu ada lagi 2 minit lagi ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan sekalian kepada sesi explainer bagi team 360 Video Learning. Nama saya Muhammad Nur Fitri bin Muhammad Salim. Sebelum kita teruskan urusan kita pada hari ini, mari kita mulakan majlis kita pada ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan-tuan dan puan kerana hadir pada hari ini. Saya tengok number of participants semakin meningkat. Tak apa, sementara kita menunggu number of participant meningkat, saya rasa eloklah untuk kita mulakan sesi kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudi datang. Kami mengeluhkan dan saya ingin menegaskan di sini bahawa sesi kita hari ini akan berjalan dengan begitu santai. Jadi secara ringkasnya saya ingin perkenalkan sedikit sahaja berkenaan dengan ahli-ahli 360 kita. Ianya diketuai oleh Puan Diana Suziana Muhammad Shah sebagai CG 360 Video Learning Fellow. Beliau bertugas di APB UiTM Shah Alam. Kemudiannya kita ada beberapa ahli, Encik Muhammad Safwat daripada APB UiTM Tapah, Puan Salwa Osman daripada APB UiTM Shah Alam, Encik Muhammad Izzat daripada Kolej Pengajian Seni Kreatif di Puncak Alam, Encik Muhammad Haikal daripada APB UiTM Shah Alam, Puan Stephanie Natasha Rich Joseph daripada APB Sarawak Kampus Mukah dan juga saya daripada APB Negeri Sembilan Kampus Seremban. Jadi secara detailnya, secara butirannya, ianya akan dijelaskan oleh penceramah kita pada hari ini, Puan Diana Suziana Muhammad Shah. Jadi kalau tak ada apa-apa, boleh kita mulakan? Boleh, tak ada boleh ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya mengalihkan majlis kepada Puan Diana Suziana untuk terus meneruskan sesi explainer kita, sesi refresher kita berkenaan dengan 360 video learning. Silakan Puan. Terima kasih Encik Fitri. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Lama sebenarnya kita tak bersua. Saya rasa dah lebih setahun 360 bekerja di belakang tabir kan Mr. Fitri? Ya, kami betul. Banyak sebenarnya projek-projek di belakang tabir sekarang daripada fakulti-fakulti dan juga jabatan-jabatan di luar. Alhamdulillah. Jadi saya pun tak nak membuang masa. Mungkin tuan-puan boleh lihat refresher hari ni. Mungkin kalau berminat bolehlah jemput kami untuk crash course ke, 1 hari pun boleh, 2 pun boleh, 3 pun boleh, depending kepada modul mana tuan-puan nak. Tapi untuk modul tu kena contact kita lah kan Cik Fitri kan? Ya betul. Kena contact kami lah. Jadi hari ni saya akan present sedikit tentang 360 supaya tuan-puan boleh tengok dan kalau berminat boleh roger-roger saja. Alright, so let's take a look on this.
Saya share screen dahulu. Boleh nampak ya Cik Fitri? Ya, boleh. Okey, so sekali lagi Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Saya Diana Suziana Muhammad Shah, Fellow 360 Video Based Learning di bawah CIDL. Jadi hari ini saya nak bawa tuan-puan untuk meneroka dunia teknologi 360. Saya rasa ramai yang dah tahu apa itu 360 dan sebelum ni mungkin ramai yang menggunakan video static, but this time around I would like to encourage everyone to use 360 degree video untuk diimplementkan ke dalam teaching and learning tuan-puan. Jadi marilah kita tengok serba sedikit apa itu 360. Okey, so di sini saya menyediakan satu paparan yang mana saya nak tuan-puan faham apa itu 360 degree video. Kalau selalu kita tengok static video, tapi kali ni kami nak tuan-puan tengok video dari segi 360 degree perspektif. Jadi untuk ambil 360 degree video perlu menggunakan kamera 360, but now we have an alternative where you can use your handphone only, alright, to capture alright, several scenes and then combine stitch dan boleh dijadikan video 360. Dan sebenarnya program ini telah pun kami masukkan setahun yang lalu, yang mana kami berkolaborasi dengan Simolab Indonesia bersama-sama dengan MBSA, Majlis Bandaraya Shah Alam. Kami bawakan kursus di MBSA section 13 yang tepi jalan tu kan tuan-puan. Jadi dah ada pun pensyarah daripada Faculty Engineering yang telah menggunakan Lepanto. Lepanto ni sebenarnya platform yang percuma dan boleh menggunakan kamera sahaja. Jadi pelajar-pelajar dalam kelas boleh guna kamera telefon mereka sahaja. Mereka tak perlu pinjam kamera dari tempat kami. Sebenarnya dia menyediakan kamera kalau tuan-puan nak guna, tetapi dalam kes ini kami rasa tuan-puan dah boleh guna handphone sendiri dan boleh capture banyak gambar. Sebagai contohnya dari Associate Professor Dr. Marfi Abdul Rashid. Saya rasa ramai yang kenal. Sekejap lagi saya akan tunjukkan sedikit paparan. Dan jika tuan-puan hantar video-video ini kepada kami, insyaAllah kami bagikan sijil dan juga penghargaan kepada puan sebagai kita kata trainer of 360 degree video dan juga sijil-sijil kepada pelajar-pelajar tuan-puan yang telah mengikuti kursus kami. Okay. This is actually for everyone, all the professors, all the doctors, tuan-puan semua boleh guna dalam kelas. So basically when it comes to 360 degree video, we would like to encourage everyone to have an immersive experience where it could somehow provide interactive, engaging content with VR support. But usually you might think that when it comes to 360 degree video, you need to have this goggle. No need. Kita hanya boleh masukkan ke dalam YouTube dan tuan-puan boleh mainkan daripada handphone tuan-puan sendiri, tidak perlu melalui Google pun. Tetapi if you would like to have this Google, no problem, alright. That one kita kena bekerjasama dengan Hisham, Encik Hisham dari CIDLCG Virtual Reality. Okay, so let's take a look on this together ya. Sekejap. Tak gerak pula. Sekejap ya, Masya Allah, subhanallah. Maafkan saya tuan-tuan, bagi saya sedikit masa, dia tak bergerak pula. Dia hang pula, subhanallah. Okey, tak apa. Kita alright, tak apa. Okay, jadi setakat ini kami telah menjalankan beberapa projek yang mana kami telah dijemput oleh pejabat Jabatan ICANN, yang mana kami bekerjasama dengan koordinator ICANN. Kita telah ke Kuala Kurau Temerloh sebelum puasa hari itu untuk kita capture beberapa video dan juga beberapa gambar 360 yang mana kita nak
orang luar tahu tentang orang asli Jahud yang berada di Kuala Kurau Temeloh, beberapa kami ada capture beberapa video yang mana kami akan combine dan kami akan jadikan satu video dan letakkan di website yang akan kita akan berkolaborasi dengan Jakawa dan juga orang asli di sana, yang mana mereka perlu membuat website sendiri. Kita uploadkan video di sana, dan jika ada di kalangan masyarakat yang ingin mengenali Jahud dengan lebih dekat, boleh saja mainkan video itu, boleh tengok tempat-tempat menarik di Kuala Kurau itu sendiri. Okay, saya minta maaf. Saya Alhamdulillah. Okay, dia dah gerak, maafkan saya. Alright, so basically when it comes to 360-degree video, these are the projects that you could enhance via 360-degree video. One of it will be real estate tours, journalism, training simulation. Yang training simulation ni lah kami nak jemput Profesor Dr. Tuan Puan untuk berkolaborasi dengan kami. Boleh panggil kami boleh cuba untuk share our knowledge yang sedikit ni, dan yang mana Tuan Puan akan boleh guna video ini dalam kelas. Sekejap lagi saya akan tunjukkan video yang telah disediakan oleh pelajar Dr. Marfiah ya. Okay. So basically untuk 360-degree video ini adalah beberapa plan yang Profesor Dr. Tuan Puan boleh embed terlebih dulu, yang mana perlu ada story planning definitely, because bila Tuan Puan ada story planning, then we know what to do after one step. Alright, basically the first thing that we need you to tell us is actually the story planning. Contohnya Tuan Puan, contohnya Dr. Marfiah telah meminta pelajar beliau untuk capture mangrove. Jadi apa yang perlu ada dalam video tersebut? Okay, sekejap lagi saya akan tunjuk, boleh tengok dengan lebih detail. Mungkin Tuan Puan boleh aplikasikan beberapa cadangan daripada video itu ke dalam kelas Tuan Puan. Alright, so spatial video use immersive sound to deepen the experience. Basically most of us menggunakan explainer video, static video saja. But kali ini mungkin 360 boleh menolong pelajar-pelajar, profesor, doktor dan Tuan Puan untuk lebih memahami subjek yang diajari lah. Dan contohnya kita ada footage stabilization dan juga editing care. Alright, editing care ni kalau Tuan Puan menggunakan kamera 360 tu mungkin perlu kita kata berkolaborasi dengan sahabat-sahabat yang pandai dalam editing. Tetapi when it comes to Laptanto, everything is there in your phone. Dan dia tidak memerlukan penggunaan duit yang banyak, kerana Tuan Puan perlu ada handphone sahaja, dan cumanya Tuan Puan kena capture dengan baiklah. Tapi di dalam Laptanto itu sendiri telah diberi kita kata angle-angle di mana Tuan Puan perlu laraskan handphone Tuan Puan untuk capture gambar-gambar tersebut. Alright. Sekejap ya, insyaAllah. Okay, so saya tunjukkan sedikit video daripada videonya. Sorry? Boleh nampak ke videonya? Tak nampak. Tak nampak. Saya berhentikan sekejap yang ini. Sekejap ya. Alright. Okay, boleh nampak sekarang? Okay, dah ada dah. Yep, alright, jelas. Okay, kita tengok video lah Tuan Puan. Saya tak tahulah apa masalah dengan saya punya slide hari ni. Ini adalah video yang telah dikongsi oleh Dr. Marfiah. Dr. Marfiah telah menghadiri kursus kami adakan di Majlis Bandaraya Shah Alam tahun lepas. Jadi video ini telah setelah hadir kepada kursus kami, Dr. Marfiah telah menggunakan orang kata modul yang diajar di dalam kelas. Jadi pelajar-pelajar ini perlu capture mangrove. Jadi kat sini kalau Tuan Puan boleh nampak, Profesor Dr. Tuan Puan boleh nampak ada beberapa checkpoint. Contohnya entrance of the mangrove point di Kelang, habitats in mangrove point, Kelang, dan kita ada mangrove route, coastal area and trash trap. Kalau kita tekan kat sini dia akan bawa ke entrance of mangrove point
Kalau tuan-puan tekan di sini, dia bawa ke tuan-puan ke habitat mangrove. Kalau di sini ada image macam ni. Kita ada checkpoint nombor 3 yang mana ia membawa ke mangrove itself, yang mana pelajar boleh belajar tentang mangrove. Saya pun tak pandai sangat tuan-puan pasal benda ni, tapi mungkin kalau tuan-puan boleh join kami punya kursus, boleh juga share dengan kami, dan insyaAllah selepas selesai kursus ni tuan-puan boleh dapatkan sijil daripada kami, pelajar juga boleh dapat sijil insyaAllah. Okey, ini image image program penghijauan Selangor, dan kita ada, tak silap saya, doktor juga ada masukkan video. Ni video je saya. Ada video kat sini. Ni 360 ni tuan-puan, doktor, profesor semua boleh pusing. Jadi kita boleh tengok keseluruhan tempat tersebut dan ada video. Ini adalah video interview, tak silap saya. Ni video ni, ada satu tu video interview. Tetapi untuk tuan-puan masukkan video, tuan-puan perlu upload video ini dahulu di YouTube sebelum dapat di-sharekan di Lepanto. Dia tak boleh upload terus, tapi kena masuk ke dalam YouTube terlebih dahulu. Dan sebenarnya YouTube adalah salah satu platform yang mana tuan-puan boleh upload video 360. Kita boleh main dekat situ. Ataupun di Facebook. Kalau di tempat lain tu, video tu akan jadi static lah, susah sikit untuk kita tak boleh nak pusing handphone kita tu. Right? Ni ada video satu lagi. Ini saya kata ada video interview. Jadi di sini pelajar telah menginterview fisherman dekat Mangrove Park Kertih Terengganu. Jadi sebenarnya video-video sebegini boleh menolong pelajar menjadikan eksperimen ataupun asesmen mereka lebih menarik, dan juga boleh menolong pelajar-pelajar lain untuk faham. Mungkin semasa ni tuan-puan nak bawa pelajar ke mangrove, mungkin SEM depan ke tempat lain, dan boleh dikumpulkan, diletakkan di website fakulti masing-masing, dan ia boleh menolong pelajar-pelajar baru nak masuk untuk lebih memahami program, courses yang ditawarkan, dan it will help the students to enroll in our program insyaAllah. Right, this is one of the example. And last time we were invited by medic faculty, yang mana kita capture video untuk pelajar-pelajar yang belum masuk ke fakulti tersebut untuk tengok kita kata bangunan di mana tempat untuk tengok darah, butur dan sebagainya. Ada juga, tapi kami tak boleh tunjuk. So, kita dah bagi pun program tersebut, produk tersebut kepada fakulti. Ini salah satu cara yang tuan-puan boleh buat. Okey. Ada question daripada sahabat-sahabat kita? Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau boleh ini kita jalankan secara santai. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan daripada para partisipan, kita mengalung-alungkan apa-apa soalan. Betul. Dan kalau tuan-puan, Profesor Dr. tuan-puan berminat untuk menjalankan kita kata research juga, kami ada juga masuk research, kami ada buat research tentang 360 dan juga beberapa inovasi, dan sebenarnya 360 ni belum lagi kita katakan popular di Malaysia secara khususnya di universiti-universiti. Jadi peluang untuk kita dapat award tu besar. Besar saya boleh katakan. Kita belum lagi ramai expert-expert dalam 360, so saya mengalu-alukan Profesor Dr. tuan-puan untuk bersama-sama lah menggunakan 360 di dalam kelas. Sebagai contohnya, saya pernah guna 360 ini untuk mengajar pelajar untuk meeting conduct, because not all our students somehow understand on how to conduct a meeting. They never been in a meeting room. Jadi kita letakkan kamera di tengah-tengah meja meeting dan kami telah gunakan video itu untuk
pelajar faham, phrases digunakan dalam meeting dan sebagainya. Dan alhamdulillah at the end of the day we can see that most of the student could conduct the meeting in a proper manner, and then kami hantar video itu untuk program inovasi dan alhamdulillah kita menang 360 degree CIDL, menang platinum. Platinum 1, gold 1. Platinum 1, 2 gold ya. Mr. Safak, Mr. Fitri, betul? Ya. Alhamdulillah. Kalau saya boleh betulkan 3 lah. Alhamdulillah 3. Banyak lagi? 3 gol, 1 platinum. Jadi kita bukanlah minta, kami encourage semua yang berminat, jika berminat untuk memanggil kami untuk crash course, boleh. Setakat ini saya dapat kontak daripada Dr. Rosinda Alias, Associate Professor Dr. Rosinda Alias. Mungkin ada yang mengenali, beliau adalah pengarah You Deserve, nama baru untuk unit perkhidmatan OKU. Tapi bukan di You Deserve yang kami kena capture gambar tu, yang tu kami perlu buat program di Faculty of Education yang mana katanya Profesor Dr. Linda, kami perlu mengajar pelajar untuk menggunakan 360 untuk mereka gunakan ketika mengajar di dalam kelas, kerana Dr. Linda adalah daripada Faculty Education. Jadi one of the kita kata teknologi baru yang boleh digunakan pelajar adalah menggunakan kamera 360 untuk mengajar anak-anak pelajar mereka di sekolah. Jadi jika ada yang berminat untuk menggunakan kamera 360, boleh Roger. Kita ada 2 kamera, satu kamera 360 tu, yang tu saya boleh katakan kalau Profesor Doktor tuan-puan nak beli, dia agak mahal sikit lah, dalam 2,000 something. Itu yang biasa. Kalau tuan-puan nak yang lagi power ada 4-5 ribu. Nak pinjam daripada kami pun boleh. Pejabat CIDL ada kamera tu kan, ada 4-5 tak silap saya, boleh pinjam. Tetapi saya nak encourage untuk menggunakan yang paling bukan kata setakat murah, percuma saja, tuan-puan kena ada handphone saja, dan saya percaya semua orang ada handphone. Kita guna handphone menggunakan laptop, boleh capture insya-Allah. Jadi siapa-siapa berminat boleh Roger kami, boleh contact kami melalui email pun boleh, ataupun boleh contact saya dekat nombor handphone saya 019-267-9589, dan tuan-puan boleh panggil kami untuk crash course. Macam kami kata tadi, selepas crash course tersebut, tuan-puan akan diberikan satu sijil yang mengatakan tuan-puan dah boleh jadi trainer 360, dan after that we would like you to actually orang kata implement that with your students and would like to see the progress. Tak bolehlah bagi sahaja sijil trainer tapi tak ada digunakan bersama pelajar. Jadi tuan-puan kena gunakan dengan pelajar, dan kami perlukan link kepada video-video yang telah disediakan oleh pelajar supaya kami boleh juga memberi CJ kepada pelajar-pelajar, Profesor, Doktor dan tuan-puan. Begitu. Ada soalan daripada Floor ataupun ada tambahan daripada Encik Fitri dan Encik Safwan? Sekali lagi kami mengalu-alukan soalan. Cumanya sedikit perkongsian lah berkenaan dengan pengalaman saya sepanjang saya menjadi ahli bagi CG 360 video learning ni. Ini sangat menarik dan peluang untuk berkolaborasi bersama dengan agensi-agensi luar, bukan sahaja dalam negara malah luar negara, seperti yang diberitahu sebentar tadi. Kita juga menjalinkan hubungan yang sangat rapat dengan Simolec yang berpusat di Jakarta ya. Betul. Di Jakarta, dan malah kami juga ada menghantar beberapa ahli, Puan Diana ada pergi ke sana untuk mempromosikan dan juga menjalinkan hubungan kerjasama bersama dengan beberapa universiti di sana. Dan hasil daripada lawatan tersebut banyak yang telah kita dapat, dan yang paling utama sekali yang berlaku sekitar Oktober-November tahun lepas ketika lawatan Simolec datang ke sini menggunakan kos mereka sendiri dengan mereka berbesar hati untuk membantu memberi penjelasan, memberi training kepada para pensyarah kita. Betul. Saya pun betul Cik Fitri. Ini adalah salah satu gambar sebelum kami bertolak lah,
Ini kami dapat jemputan daripada Universitas Terbuka Indonesia. Tahun lepas saya ke sana bersama delegasi saya, Encik Safwat ada, Puan Azizin pun ada di sini dan Encik Dr. Muhammad Hanif Muhammad Tahir. Ketika ni kami sebenarnya dapat kolaborasi untuk memberi talk ataupun perkongsian tentang 360 degree video, dan after beberapa sesi beberapa hari di sana, kita buat mereka buat lawatan ke tempat kita pula, yang mana ini adalah Director Simolek Indonesia. Jadi beliau telah menghantar, sekejap ya saya cari gambar, beliau telah menghantar beberapa delegasi daripada Simolek ke sini untuk sharing session. Yang inilah yang saya katakan tadi, yang mana kita telah buka ruang kepada pensyarah-pensyarah UiTM dan juga komuniti-komuniti Shah Alam untuk datang dan hadir khusus kami, dan salah satu topik yang diajar adalah menggunakan Lapento, yang mana Lapento ini boleh diakses melalui handphone sahaja. Jadi di sini kalau tuan-puan boleh tengok, ini adalah pengarah community Majlis Bandaraya Shah Alam, Cik Syahrin, dan juga Bapak Victor. Bapak Victor ini adalah kita kata instructor ataupun facilitator daripada Simolek yang dihantar untuk kita kata perkongsian tentang 360 degree video. Ada gambar dekat sini. Ini yang mana kami ke MBSA untuk menjalinkan hubungan lah, kita kata build rapport. Kita nak bawakan Simolek ke Malaysia. Jadi kami tunjukkan video 360 tu. Cik Syahrin tengah tengok video dan beliau pun rasa teruja, dan sebenarnya kita pun ada projek dengan MBSA yang mana kita nak kena capture MBSA tu. Ini adalah sedikit program yang kami jalankan di MBSA. Terima kasih Cik Fitri. Jadi sedikit penambahan Puan Nenda, mungkin kita juga boleh beritahu para partisipan kita pada hari ini, dengan hasil berkat usaha menjalinkan hubungan kerjasama bersama Simolek ini, satunya kita menghadapi kesukaran yang kita hadapi sebelum ini tentang the availability of 360 video devices lah, yang pada segi harganya mungkin mahal bagi setengah pihak. Kini berdasarkan apa yang telah kita terima, latihan yang telah kita jalani bersama pihak Simolek, kita tahu dan ianya hanya boleh dibuat dengan handphone sahaja secara percuma. Itu nombor satu. Nombor duanya, peluang untuk progres di dalam kerjaya itu sangat besar dalam terutamanya daripada segi akademik, kerana seperti yang telah diberitahu oleh Puan Diana sebentar tadi, 360 ini walaupun kita selalu mendengarkannya, tetapi aplikasinya dalam pembelajaran tu masih lagi dalam peringkat permulaan pada saya. Jadi ada banyak peluang untuk kita explore, dan even kami hasil daripada exploration telah kami lakukan bersama tim CG 360 di bawah kelolaan Puan Diana Suziana Muhammad Shah. Saya lihat kami telah mendapat beberapa pengalaman yang sangat berguna, dan hasil daripada pengalaman itu dia membawa kepada hubungan yang akrab bersama pihak luar, membawakan kepada peluang yang sangat besar daripada segi penulisan ilmiah, dan juga peluang yang sangat besar tentang events yang kita bakal insyaAllah yang kita akan lakukan. Pada contohnya bersama dengan hasil daripada lawatan kita ke Kuala Krau untuk komuniti orang asli Johor itu, ya Cik Dana, insyaAllah akan mengadakan event juga bersama mereka. Betul. Macam saya katakan tadi, 360 kalau dulu-dulu tuan-puan biasa mengikuti kami ada banyak kita kata talk yang kami jalankan. Jadi kalau tuan-puan nak menelusuri kembali video-video tersebut, boleh tengok di CIDL YouTube channel. Tetapi sekarang kami lebih kepada kerja-kerja di Padang, di field. Alright, at the field kan. Jadi kami ke sana jika ada yang menjemput, dan salah satu program yang kami sedang gerakkan adalah di Kuala Krau, Temelloh. Kami ke sana sebenarnya nak capture beberapa
gambar dan video tentang kita kata kawasan-kawasan menarik di sana. Antaranya adalah Sungai Kerau kan, Mr. Safwat, yang katanya sungai itu ada cerita di sebaliknya, betul tak? Ya, ada cerita-cerita orang kata rakyat lah ya. Cerita-cerita rakyat, cerita-cerita yang melibatkan Sang Kelemban dan sebagainya. Cerita mitos yang seronok kita untuk kita dengar kan. Daripada masyarakat setempat. Jadi salah satu aktiviti kita adalah nak capture tempat tu, dan ada salah satu batu kat situ tu memang nampak macam gajah dia ya, Profesor Dr. Tuan-puan. Jadi kita akan buat video 360, kita akan letak di situ orang kata gambar dan sebagainya ya. So kita mengharapkan dengan video ini dapat mengajak ramai lagi orang-orang di luar sana untuk lebih mengenali Kuala Kerau, Temerloh. Sebab Kuala Kerau, Temerloh ni belum lagi popular sebagai tempat rekreasi. Sekarang ni fakulti Jabatan ICAN sedang kata bergerak untuk mencantikkan tempat tersebut. Jadi kita nak ramai orang lebih tahu tempat tu, dan salah satu cara adalah menggunakan kamera 360. Mungkin kita boleh upload selepas siap ni, mungkin Profesor Dr. Tuan-puan berminat dan bolehlah ke sana. Pengalaman tersebut juga Puan Nana memberi kita satu lagi dimensi yang lain kan. Kerana sebelum ni kita hanya fokuskan 360 video ni daripada sudut pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas ataupun mungkin di sekitar kawasan higher education ataupun di sekolah. Tapi bila kita melawat kawasan tersebut bagi tujuan ekotourism, kita lihat daripada segi sudut pengajaran dan pembelajaran yang benar-benar on field. Memang ia hanya adalah untuk tujuan promosi, tapi selain daripada itu kita dapat lihat bahawa kita juga berpeluang untuk menganjak dan berkongsi ilmu bersama dengan orang luar tentang kewujudan khazanah-khazanah yang ada di Kuala Kerau tersebut. Betul. Antaranya pokok-pokok kan, apa tu Encik Fitri, kalau tadi saya ada gambar sedikit, kita ada berjumpa dengan dua orang yang waktu kami pergi tu, kebetulannya yang lain tu ada urusan di bandar katanya. Hari tu adalah hari bandar kepada orang-orang asal di Kuala Kerau, jadi tak ramai yang berada di kawasan Kuala Kerau itu sendiri. Jadi salah satu orang asal yang kami jumpa adalah Puan Rahmah. Puan Rahmah ni dia ada menggunakan 3 barang. Saya nak tunjuk sikit ya, kalau saya boleh tunjuk sekejap ya. Okey, saya share screen. Alright, ni nampak Cik Fitri, Cik Safat? Ya, nampak. Okey, ini adalah Puan Rahmah. Okey, Puan Rahmah ni dia guna gading, dia kata dipanggil gading, yang mana benda ni digunakan untuk menampi padi. Jadi kami mungkin akan capture video. Setakat ni kami hanya pergi tengok tempat sebelum puasa, dan insyaAllah dalam bulan depan kami akan ke sana lagi untuk kita kata bangunkan, insyaAllah bersama-sama bangunkan tempat ini. Dan dalam video tu salah satu storyline adalah untuk menunjukkan apa fungsi-fungsi barang-barang yang dipegang oleh Puan Rahmah. Dan sebenarnya kami sudah pun ada research paper tentang orang asli ni. Kalau tuan-puan nak baca, nanti sekejap lagi saya share di dalam chat box. Tadi saya ada share satu yang mana 360 itu kami guna untuk meeting conduct. Ini kami sebenarnya berada di tepi Sungai Kerau. Ini Cik Ruzat daripada fakulti FSPU, Ini Dr. Adli daripada fakulti sains rekreasi di Jengka. Ini tim kami lah yang ke sana. Dekat sini lah ada batu berbentuk gajah. Okay. Itu saja daripada saya. Saya bukakan peluang untuk Profesor Doktor, tuan-puan untuk bertanya. Mungkin ada yang berminat untuk menggunakan 360 untuk teaching and learning tetapi tak nampak bagaimana, mungkin boleh bertanya, kita cuba rungkaikan misteri tersebut.
Sekali lagi saya mengeluh-ngeluhkan sekiranya ada persoalan daripada para partisipan. Saya tak silap saya pernah terima mesej daripada Dr. Kamalia Yusof tentang bagaimana nak embed 360 dalam teaching and learning Dr. Kamalia. Saya rasa saya ada reply. Itu pun saya minta maaf, saya mengaku yang saya lambat reply Dr. Kamalia. Jadi kalau Dr. Kamalia nak share sedikit apa yang Dr. Kamalia boleh buat, mungkin kita boleh rungkaikan di sini. Puan Diana, mungkin sekiranya ada kelapangan masa daripada jabatan-jabatan di campuses all over Malaysia ni, mungkin boleh menjemput kami? Betul, saya menunggu. Setakat ni saya dengar lah Sarawak nak panggil kita, tapi kami masih menunggu surat. Kami pernah buat jarayawara, Profesor Dr. Tuan-Puan, kami dah ke Shah Alam sendiri. Kita panggil jarayawara walaupun saya dekat Shah Alam. Dan kita Kelantan, Mr. Safat kan? Ya, betul. Menunggu daripada fakulti-fakulti lain di mana saja daripada kita ada 35 buah UiTM, jemputlah kami. Kami boleh pergi. Ada soalan daripada ni, ada yang nak kita kata nak buat sharing session ke, mungkin pernah menggunakan kamera 360 ke ataupun apa-apa, boleh saja. Profesor Dr. Tuan-Puan, selain daripada projek-projek menggunakan teknologi 360 darjah ataupun menggunakan teknologi di dalam PNP, Tuan-Puan juga mungkin boleh consider untuk menggunakan teknologi ini untuk tujuan inovasi. Betul. Seperti yang Puan Diana kongsikan sebentar tadi, bukanlah banyak tapi adalah beberapa produk inovasi yang telah kami ketengahkan di dalam beberapa pertandingan yang dianjurkan di dalam UiTM dan di luar UiTM, yang mana adalah hasilnya alhamdulillah. Jadi kalau ada minat untuk cuba-cuba hasilkan produk inovasi berkisarkan mungkin orang kata kontennya berdasarkan apa yang tuan-puan ajar, mungkin juga tuan-puan boleh consider seperti sebagai contoh apa yang salah kami lecturers APB, jadi kebanyakan subjek yang kami ajar berkaitan dengan bahasa Inggeris. Bukan sahaja grammar dan semua itulah, kami juga ajar contohnya how to conduct a meeting, workplace communication dan subjek-subjek seperti itu. Jadi kami mengambil peluang untuk memasukkan elemen 360 di dalam subjek-subjek yang kami ajar. Sebagai contoh, macam mana kita nak lakukan meeting sebagai contoh. Jadi students yang menonton video 360 yang telah dihasilkan itu boleh menimba ilmu bukan sahaja dalam kelas, malah di luar kelas dengan menggunakan produk yang telah kami cipta menggunakan teknologi 360. Jadi itu berdasarkan apa yang kami ajar. Jadi mungkin tuan-puan atas kebijaksanaan tuan-puan mungkin boleh memasukkan elemen 360 di dalam elemen pembelajaran dan pengajaran tuan-puan berdasarkan konten pengajaran yang tuan-puan ada. Jadi jikalau kami boleh menambah nilai ataupun memberi sedikit pandangan, jika tuan-puan sudi untuk bertanyakan apa-apa pada kami juga berbesar hati untuk memberikan pandangan berkaitan dengan inovasi. Pernah saya hadir ya, Cik Safat dan Cik Fitri, saya hadir untuk conference yang mana saya present tentang 360 dan juga chatbot. Dan salah satu question adalah macam mana saya nak embed video 360 dan juga chatbot di dalam account. Jadi saya kata kalau ini pandangan saya, kita terbuka kepada pandangan-pandangan Profesor, Dr. Tuan-Puan, macam kami kata kami ni kanak-kanak Raibina yang ada sedikit perkongsian, tapi saya percaya yang di luar sana pun lebih baik lagi perkongsiannya, lebih baik lagi ilmunya.
Jadi salah satu cara yang saya share kepada profesor daripada China, kalau tak salah saya, kalau account ni dia banyak formula. Jadi kalau dengan matematik ni memang allergic lah doktor, saya memang tak pandai lah. Kan. Jadi salah satu cara saya kata boleh menggunakan banyak video sebab kita nak share cara formula itu digunakan. Jadi mungkin boleh menggunakan capture tempat yang menarik. Kadang-kadang pelajar ni kita pun ada, macam contohnya di APB sendiri, APB Shah Alam, kita 70% face to face dan another 30% adalah secara virtual, week without wall. Jadi kalau week without wall tu selalunya pensyarah akan guna Gmeet je lah mengajar, tapi mungkin kita boleh variasikan cara itu dengan providekan mereka dengan video 360 dan ask the students to play with the video, and then untuk kita pastikan participation among student, mungkin boleh tanya soalan selepas video tersebut. Jadi salah satu kalau yang account tadi saya suggest untuk menggunakan video dan juga banyak gambar formula. Itu untuk account. Kalau untuk bahasa Inggeris, sebab kami memang mengajar bahasa Inggeris, itu kami boleh katakan kepakaran kami jugalah. Contohnya kalau nak ajar workplace communication, salah satu cara yang mesti Safwat guna adalah capture video di hotel, di kampung kan. Ya, sebenarnya kami pernah didampingi oleh sahabat-sahabat daripada perhotelan ya, Puan Diana, dan minta pendapat kami bagaimana kita dapat memasukkan elemen 360 darjah ni dalam pembelajaran untuk subjek perhotelan. Jadi setelah berbincang, kami juga mendapat sedikit input lah daripada sahabat kami. Katanya salah satu daripada cabarannya ataupun cabaran yang mudah lah sebenarnya, cabaran yang mudah untuk memberitahu ataupun untuk memastikan yang para pelajar ni tahu terma-terma di dalam bidang perhotelan. Contohnya mungkin untuk pelajar semester 1, targetnya pelajar semester 1 ataupun tahun 1. Jadi terma-terma yang perlu diketahui itu perlulah sentiasa dilihat dan selalu ditontonkan dan bagi senang ingat. Jadi mungkin dekat situ kita boleh tackle menggunakan 360 video. Selalu kami hasilkan satu, saya boleh tunjukkan sedikit contoh video 360 darjah, tapi ini yang tak siap punya lah, sebab yang finish version tu, yang finalized version tu telah kami berikan pada sahabat kami tersebut. Tapi ini yang awal-awal kami buat untuk kami pitch the idea pada beliau, dan beliau alhamdulillah bersetuju dan kami hasilkan produk yang penuh lah. Jadi ini contoh, kalau boleh Puan, saya kongsikan sedikit kerja kita sebelum ni. Sebentar ya. Okey. Ini adalah video yang kami ambil di footage yang kami ambil di hotel tak salah saya Mardiah. Mardiah di Shah Alam, dulunya dikenali sebagai apa ya? Blue Wave ya? Blue Wave. Saya nak sebut sea view tadi sebab nampak blue kan. Ya, Blue Wave. Blue Wave. Jadi ini adalah produk yang ini adalah produk yang kami hasilkan. Tapi ini orang kata yang tak siap lah, orang kata yang untuk kita bagi tahu, just to give the idea, to apa orang kata showcase only the idea pada sahabat kami yang bertanya macam mana boleh kita gunakan 360 darjah untuk kita mengajar students kita dalam bidang perhotelan, terma-terma yang digunakan di dalam bidang tersebut. Lalu kami datangkan yang inilah, jadi datangkan produk seperti inilah sebagai contoh. Saya nak tambah sikit lah Encik Safwat. Ketika kita adakan kursus, kita ada pensyarah bahasa Arab juga yang menggunakan orang kata menggunakan idea yang lebih kurang kan Mr. Safwat? Ya, betul. Encik Muhammad, maafkan saya, Encik Muhammad Lezam tanya apa software yang digunakan Mr. Safwat? Untuk hasilkan video 360 ni ke? Sebelum ni kami menggunakan Allah, apa namanya? Panovitu.
Pano 2 VR. Pano 2 VR. Sebab dia ada elemen huruf dan nombor tu yang buat lupa tu. Pano 2 VR. Sebelum ni kami juga pernah guna 3D Vista. 3D Vista, Pano 2 VR, Sepa 360, tapi yang lebih mudah digunakan sebenarnya Pano 2 VR ni. Pano 2 VR ni. Tapi kalau nak katakan harga, mahal sikit lah. Yang itu challenge dia sebenarnya. Itu challenge dia yang membuatkan orang ramai terfikir ataupun mungkin berpendapat yang alamak nak hasilkan video seperti ni mungkin dalam belanja yang lebih sikit lah kan. Kita nak dapat dana pun mungkin dapat, mungkin tak dapat kan. Jadi peratusan untuk tak dapat tu pula lagi tinggi. Jadi kita berfikir jugalah kita pun nak hasilkan video 360 ni, tapi dengan apa yang dibentangkan oleh Puan Diana tadi, itu kami gunakan video 360. Jadi tetapi kita ada alternatif lain yang lebih murah untuk kita hasilkan produk kita, iaitu Lapentor tadi tu. Lapentor tadi tu memang kita boleh stitch video di situ juga. Jadi itu bagusnya kalau kita buat kawan dengan orang-orang di luar lingkungan kita sahaja. Seperti contoh, setelah kami bekerjasama dengan Simolab, baru kami sendiri pun baru tahu sebenarnya wujud software seperti itu yang boleh digunakan dengan harga yang sangat murah, sangat minimal kan. Ada free version juga untuk kita belajar-belajar, dan kesan ataupun orang kata hasilnya telah dibuktikan oleh salah seorang daripada peserta bengkel kami yang telah berkongsi apa yang beliau dapat bersama para pelajar, telah hasilkan Mangrove punya 360 produk dalam aktiviti kelas beliau. Sangat kami sendiri yang berada di dalam 360 video based collaborative group ni, based learning collaborative group ni, kami sendiri pun kagum sebenarnya. Dahsyatnya kan. Kalau kita boleh kembang luaskan lagi ilmu ni pada lebih ramai orang dan lebih ramai orang berminat untuk hasilkan video seperti kami, itulah yang kami idam-idamkan lah sebenarnya. Jadi itulah dengan perkongsian kami pada hari ini, kami harap sebenarnya kami dapat buat lebih ramai kawan, bukan saja di luar. Kita kalau boleh kita nak utamakan ke orang kata kawan-kawan dalaman kita ni juga kan. Kalau kita boleh kongsi hasilkan sesuatu yang baik kan. So orang kata utamakanlah adik-beradik kita. Jadi itulah, kalau ada adik-beradik kita yang dekat dalam ni ataupun yang mungkin tak join sini kan, tapi kalau boleh disampaikan kepada mereka, kalau mereka ada minat, bolehlah contact. Bukan sahaja Prof Doktor, tuan-puan boleh belajar daripada kami sedikit apa yang kami tahu kami kongsikan, mungkin kami juga ada sesuatu yang kami boleh pelajari daripada tuan-puan. Ini adalah salah satu sijil yang kami akan beri kepada trainer. So kalau kat sini kita bagi sijil kepada trainer itu sendiri, kepada instructor sendiri, dan kita ada juga maksud saya sijil kepada sijil third place, second place, Sagu Hati dan juga pertama. Kita bagi juga untuk pelajar. Kalau Profesor Dr. Tuan Puan ada grouping student, kita boleh buat begini, ataupun mungkin Profesor Dr. Tuan Puan tak mahu first place, second place, third place pun tak ada masalah. Kita boleh bagi CJ biasa pun tak ada masalah. Kita boleh bincang belakang, tak ada hal. Mungkin sedikit penambahan berkaitan dengan penggunaan Lapentor tadi. Ya, betul, bila kita gunakan Pano 2 VR tu, ataupun menggunakan kamera 360 itu sendiri, ianya mungkin jauh lebih mudah. Kerana hanya satu shot je kita boleh mendapatkan pandangan keseluruhannya. Lapentor ni dia apabila kita menggunakan mobile devices ni, handphones untuk capture the environment, dia ada sedikit learning curve di situ untuk kita belajar cara menggunakannya. Tapi dia tak sukar, tapi dia of course ada sedikit mengambil masa lah. Sudah tentunya kerana ianya percuma, yang 60 kamera tu mahal. Jadi kalau dah percuma mungkin usahanya perlu lebih sikit.
Jadi insyaAllah setelah menjalani sesi bersama Simolek tu yang baru tadi Puan Nana tunjukkan hasilnya oleh para peserta tadi. Sebenarnya itu datangnya daripada pengalaman kami bersama Simolek dengan menggunakan Lapento saja. Sekali lagi, kalau boleh Puan Nana, saya ingin extend the invitation untuk kita bekerjasama mungkin dengan jabatan-jabatan di mana-mana cawangan ataupun kampus di seluruh negara. Tuan-puan boleh juga registerkan program tuan-puan di bawah CGCT pun tak ada masalah. Kalau tak mahu bawa CGCT, nak CG360 sahaja pun tak ada masalah. Kita boleh bincang cara-cara yang lain jika tuan-puan Profesor Dr. berminat. Roja-roja je kami. Boleh cari nama kami di website CIDL di bawah 360 BBL. Email saja kami. InsyaAllah kami akan reply as soon as possible. We're looking forward to work with you, insyaAllah. Jadi mungkin itu saja Puan Nana sesi penerangan kita. Minta maaf, saya lupa nak remind link bagi kehadiran untuk sesi Semua 360 Video Learning Team ni telah pun dimuat naik di inbox chat, di box chat kita untuk sesi ni. Boleh terus isikan. Tuan-tuan dan puan-puan ada apa soalan mungkin tidak mahu ataupun mungkin segan untuk bertanya di sini, boleh terus menghubungi Puan Diana selaku fellow bagi tim 360 Video Learning kita. Betul. Okay, Puan Diana boleh. Cik Fitri, saya berminat dengan nak tahu sedikit tentang Cik Lezam. Cik Lezam daripada mana? Daripada fakulti mana ya? Ya, boleh juga. Saya daripada kampus Gamat, Johor. Kampus Gamat Johor. Daripada fakulti? KPPIM. Mungkin kita boleh berurusan nanti. Tim kita, Puan Diana ya? Kita ada tim kita Cik Izzat daripada KPPIM Seri Iskandar. Okey. Itulah, tapi cuma kita punya isu adalah kita tak ada tools yang macam untuk kita record untuk 360 tu, kita dekat sini memang tak ada lah. Apa? Kita boleh pakai phone? Pakai phone je boleh boleh. Itu kami cuba untuk itu. Cik Lezam memang pakai phone saja. Alhamdulillah. Yang Cik Lezam tengok tadi yang mangrove tu pakai phone saja tu. Alhamdulillah, sebab kita dekat sini tak ramai pensyarah yang explore untuk benda ni. Jadi kalau kita dapat tahu ada seorang sekatalah saya daripada wakil dapat tahu pun bagus juga dapat kita sebarkan ilmu ni dekat ahli fakulti. Betul, kalau Cik Lezam perlukan kami ke sana, kerja je kami ke sana. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Alhamdulillah. Ada nombor phone saya Cik Lezam? Tak ada, tulisnya ambil terus tak? Mungkin boleh tuliskan di chat box. Chat box boleh, senang, nanti saya ambil. Jadi orang lain pun boleh dapat kan? Sambil-sambil saya tulis, sambil-sambil saya sebut ya. 019 267 9589, itu nombor telefon saya. Mungkin Cik Safat boleh letak juga ke Cik Fitri? Boleh kontak saya, boleh kontak Cik Safat, boleh kontak Cik Fitri. Mungkin ada di antara Profesor Dr. Tuan-puan ni lebih mengenali Cik Safat, nak kontak Cik Safat tak ada masalah. Kenal Cik Fitri, nak kontak Cik Fitri pun tak ada masalah. Kami satu tim, Roger je mana-mana. Sebab kita memang dekat sini, staff-staff kita mungkin tak berapa nak explore sangat. Jadi kalau dapat at least first step ni, jadi mungkin diorang boleh lagi ni kot. Dia tahu. Betul Izam. Kami sebenarnya looking forward untuk ke berjerayawara ke kita kata kampus-kampus lain. Cik Lezam Roger je kami akan ke sana. Kami akan tunjuk kita ada modul sebenarnya. Cuma kami tak tunjuk. Kalau kata berminat baru kami bagi modul. So modul tu memang kita ada dua modul lah. Satu modul menggunakan kamera 360 kena beli tu. Dan satu lagi adalah menggunakan Lapento yang menggunakan kamera telefon sahaja. Pokoknya kalau kata nak guna kamera di CIDL memang ada sediakan pinjam kamera. Tapi buat setakat ini kami bagi kepada fakulti di Shah Alam saja sebab susah kan kami nak hantar kamera ke fakulti ke kampus-kampus lain, kami risau hantar tak datang balik.
Mungkin kalau kita dah tengok ada full potential dengan kita dah ada team dekat sini, mungkin kita boleh serious kot isu ni. Tapi kalau untuk yang awal-awal ni dapat dan pengenalan gunakan handphone pun at least dapat pendedahan pun saya rasa dah cukup baik dah. Betul Cik Rizam. Kalau ada apa-apa perlukan kami Roger saja. Kami boleh datang untuk crash course. InsyaAllah selepas selesai kita akan sediakan sijil juga untuk instruktor-instruktor, sijil trainer. Kalau kata guna pula ilmu itu kepada pelajar-pelajar, pelajar pun dapat sijil juga insyaAllah Cik Rizam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Puan. Sama-sama Cik Rizam. Terima kasih banyak Cik Rizam. Sebelum kita akhiri sesi kita pada ini, kalau ada apa-apa soalan yang terakhir mungkin, kalau tak ada kita boleh tutup. InsyaAllah. Okey. Terima kasih. Okey, kalau tak ada apa soalan, saya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Puan Diana Suziana Muhammad. Terima kasih banyak-banyak semua. Jumpa lagi. Selaku fellow bagi 360 Video Learning Team, banyak yang kami belajar di bawah kelolaan beliau. Dan kami ingin menjemputlah sekali lagi, jika ada yang ingin berkolaborasi dan sebagainya boleh kontak kami. Dan sekiranya tak ada persoalan, akhirnya terima kasih kepada participant hari ini. Sesi selepas ini sesi selepas ini Polena adalah sesi bersama dengan pada pukul 3, betul? Betul. Pada pukul 3 kita juga ingin menjemput semua untuk refresher series with collaborative group CG Makerspace. Makers Lab dengan Dr. Azma. Ya, dengan Dr. Siti Azma Jusuf pada pukul 3 sehingga pukul 4 petang. InsyaAllah ramai-ramai kita meriahkan dan beri sokongan. Jadi kalau tak ada apa, kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-As. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum. Sama-sama Dr. Kamelia. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih.